Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran dari Mobile di mana mereka telah memperkenalkan tawaran Ultra Postpaid dan juga Ultra Family baharu ya. Dan harga dia adalah serendah RM45 setiap bulan. Pada masa yang sama, mereka juga telah melancarkan tawaran prabayar ataupun prepaid lah pada hari yang sama. Tapi saya akan asingkan video ini untuk video yang lain. Dalam video ini saya akan fokus kepada postpaid saja. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe lah bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu ya. Dan mereka melancarkan pelan ini sempena mereka capai sasaran 80% kawasan berpenduduk lah di Malaysia. Waktu mereka lancarkan tawaran baru. Jika anda merupakan pelanggan postpaid yang untuk persendirian ya, terdapat 3 plan dekat sini, iaitu Ultra Global 98, Ultra Postpaid 68 dan juga Ultra Postpaid 45. Ultra Global 98 menawarkan data sebanyak 1000 GB dan harga dia adalah RM98 setiap bulan. Untuk Ultra Global 98, dia menawarkan roaming antarabangsa untuk lebih 60 destinasi dengan kuota RM15 setiap bulan. 3 pas Ultra 5G priority. Ini saya akan cakap nanti. Dan dia juga disertakan dengan Ultra Security Pro, di mana dia mempunyai lebih banyak fungsi lah untuk nak halangkan scan ataupun apa. Untuk Ultra Global 98 ni, anda juga akan dapat panggilan masuk semasa anda roaming di 60 destinasi, lebih 60 destinasi lah, dan juga panggilan tapahan. Untuk Ultra Postpaid 68 ni, data yang ditawarkan adalah sama, 1000 GB, tapi harga dia RM68 setiap bulan, di mana dia disertakan dengan data roaming untuk 3 destinasi, Singapura, Indonesia dan Thailand dengan kuota sebanyak 15 GB, 2 pas Ultra 5G priority, dan panggilan masuk di luar negara lah semasa berada di Singapura, Indonesia dan Thailand, dan juga panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan. Untuk Ultra Global 98 dan Ultra Postpaid 68 ni, perbezaan RM30 tu lebih kepada global roaming dan juga regional roaming lah dekat sini. Dan untuk Ultra Global 98 ni, dia ada 3 pas priority Ultra 5G. Untuk sesiapa yang ambil Ultra Global 98 kan, biasanya mereka nak dapatkan lebih banyak diskaun untuk peranti ya. Sebab Ultra Postpaid 68 ni, dia tak bagi banyak diskaun bagi peranti. Untuk Ultra Global 98 ni, dia bagi lebih banyak diskaun untuk dekat sini. RM30 tu, mereka kata sangat banyak tu. Jika anda tambah, akan jadi RM720. Kebiasaannya lah orang yang ambil Ultra Global 98 ni, mereka nak peranti yang lebih baik lah dengan harga yang lebih rendah. Dan mereka adalah billing, mereka memang ingin nak ambil pelang Ultra Global 98 ya. Tetapi jika anda nak jimat duit dan anda nak kuota 1000 GB sama seperti Ultra Global 98 dan anda tidak ada keperluan untuk pergi ke luar negara ataupun sakti di peranti, maka lebih baiklah untuk ambil Ultra Postpaid 68. Mereka juga ada satu pelan Ultra Postpaid 45, di mana kuota yang ditawarkan adalah 500 GB. Harga dia adalah RM45 setiap bulan, di mana ia disertakan dengan satu pas priority Ultra 5G ya. Panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan juga disertakan. Jika anda perlukan pelan keluarga, maka mereka juga telah
memperbaharui pelan Ultra Family ya. Pelan dia adalah Ultra Family 128 di mana ia disertakan dengan 4 talian dengan harga RM128 setiap bulan. Anda akan dapat 4 talian lah dekat sini, di mana kuota yang ditawarkan adalah 1000GB. Dia akan dikongsi bersama 4 talian. Per roaming, free global roaming untuk lebih 60 destinasi dengan kuota 15GB, dan 15GB tu dikongsi untuk semua talian. Percuma 12 pas Ultra 5G parity, di mana satu talian akan dapat 3 pas Ultra 5G parity. Dan sekiranya anda rasa 4 talian tu tak cukup, anda boleh tambah satu talian dengan harga RM38 sehingga 3 talian tambahan lah. Ini tak termasuk 4 talian yang memang sedia ada dah. So anda boleh dapat 7 talian dengan langganan Ultra Family 128. Dan sesiapa yang ambil Ultra Family 128 ni, kebiasaannya mereka ada keperluan untuk lebih banyak penanti dekat sini, ataupun mereka ada keluarga dekat sini. Untuk Ultra 5G yang biasa ni, macam Ultra Global 98 tu, dia lebih kepada pelanggan individual lah, ataupun persendirian. Ia lebih kepada Ultra Family ni, dia lebih kepada pelanggan yang mempunyai lebih banyak peranti ataupun keluarga lah. Dan dalam video kali ini saya juga akan cakap tentang Ultra 5G parity, di mana Ultra 5G parity merupakan satu teknologi yang menggunakan akses 5G standalone ataupun 5G SA. Dan dia akan guna fungsi network slicing dekat sini ya, di mana dia akan memberi sambungan yang lebih baik dan lebih lancar di kawasan yang mempunyai ramai orang, dan memberi sambungan yang dia akan mendahulukan sambungan anda lah di kawasan yang ramai orang. Dan anda boleh aktifkan pada bila-bila masa saja sekiranya perlu. Sekiranya anda tidak mengaktifkan Ultra 5G Priority Pass, maka apabila permintaan tu tinggi, maka anda akan susah nak guna internet. Tetapi jika anda telah aktifkan Ultra 5G Priority Pass, maka anda akan dapat guna internet dengan lancar semasa perlu. Jika anda tak aktifkan pas tersebutlah, maka kemungkinan bahawa anda tidak boleh guna internet semasa permintaan tu tinggi. Tetapi jika anda dah aktifkan Ultra 5G Priority Pass, maka anda boleh guna internet di kawasan yang ramai orang, yang mempunyai ramai orang yang semasa menggunakan telefon bimbit, di mana jika anda sudah aktifkan pas tersebutlah, anda boleh guna untuk upload konten di sosial media sosial lah, ataupun buat panggilan untuk keluarga, ataupun boleh order Grab lah semasa rangkaian tu jam je. Perbezaan tu adalah antara anda tak boleh nak guna internet langsung, ataupun anda boleh guna internet dengan lancar. Untuk pengetahuan, kebanyakan pelan postpaid tu memang dia disertakan dengan pas Ultra 5G parity ya, di mana Ultra Postpaid 45 ada 1, Ultra Postpaid 68 ada 2, Ultra Global 98 ada 3, Ultra Family 128 ada 12 lah. Manakala pelan Ultra Postpaid Borneo 38 tu ada 1, dia lebih kepada Borneo. Untuk Ultra Postpaid Borneo ni, dia menawarkan unlimited internet lah dekat sini. Manakala untuk Ultra Postpaid Borneo 68 tu, dia ada 2. Jika anda dah habiskan pas yang ada, untuk pas yang diberi tu adalah pas 3 jam ya.
Jika dah habiskan, anda boleh aktifkan Ultra 5G Priority untuk 1 jam dengan harga RM2, ataupun anda boleh aktifkan Plus Priority 3 jam untuk RM5 saja. Sekiranya anda dah aktifkan Plus Ultra 5G Priority, maka network status tu dia akan tunjuk UM Ultra 5G Priority. Jika anda tak aktifkan PAS tersebut lah, maka network status tu dia akan tunjuk UM Ultra 5G saja, ya. Seperti yang anda tahu tadi, T-Mobile telah memperbaharui tawaran prasabayar baru, di mana 40 harga postpaid telah diperkenalkan sempena mencapai tahap liputan 80% untuk 5G lah. Pada masa yang sama, mereka juga memperkenalkan tawaran prabayar, di mana saya akan buat satu video untuk tawaran prabayar. Pada 7 April 2026, T-Mobile telah mengumumkan bahawa mereka telah mencapai tahap liputan 80% kawasan berpenduduk, ya, dengan liputan 82.9% untuk seluruh negara untuk Ultra 5G. Untuk pengetahuan, plan Ultra Postpaid 45 harga RM45 setiap bulan, memberi 500GB data berkelanjutan tinggi dan satu PAS Ultra 5G Priority. Untuk plan postpaid 68 yang berharga RM68 setiap bulan, memberi 1000GB data berkelanjutan tinggi, 2 PAS Ultra 5G Priority dan 15GB roaming data untuk Singapura, Indonesia dan Thailand, dan panggilan masuk percuma semasa roaming di Singapura, Indonesia dan Thailand. Manakala untuk pelan Ultra Global 98 yang berharga RM98 setiap bulan, memberi 1000GB data berkelanjutan tinggi, 3 PAS Ultra 5G Priority dan 15GB roaming untuk lebih 60 destinasi luar negara, dan juga panggilan masuk percuma semasa roaming untuk lebih 60 destinasi luar negara. Dan fungsi panggilan masuk percuma tu sangat penting tau sebenarnya. Sekiranya anda tak ada fungsi tersebut lah, anda akan terkena dengan cas yang sangat tinggi. Macam baru-baru ini mak saya pergi ke luar negara lah. Dia terangkat telefon di luar negara dan dia kena cas berpuluh-puluh ringgit untuk benda ni. Jika anda ada feature tersebut lah kan, maka anda tak perlu risau tak angkat telefon di luar negara. Tak payah dek pun. Untuk pelan Ultra Family 128 pula, harga dia RM128, memberi talian 4 talian percuma dekat sini, 1000GB data perkelanjutan tinggi dikongsi dengan 4 talian, 12 PAS Ultra 5G Priority, 3 PAS untuk setiap talian, dan juga 15GB roaming untuk 60 destinasi untuk seluruh negara. Data 1000GB tempatan dan 15GB untuk roaming boleh dikongsi untuk keempat-empat talian, ya. Panggilan masuk percuma semasa roaming disediakan untuk keempat-empat talian untuk lebih 60 destinasi luar negara. Sekiranya kuota habis digunakan, maka kelajuan diperlahankan ke 512GB/s lah. Sekiranya anda perlukan lebih banyak talian ataupun subline lah, lebih daripada 4 untuk Ultra Family, anda boleh melanggan talian tambahan ataupun subline dengan harga RM38 setiap talian tambahan. Sehingga 3 talian tambahan lah. Data tu akan dikongsi daripada 1000GB dan 15GB tu, ya. Dikongsi antara semua subline dekat sini ataupun talian utama lah. Dan untuk pengetahuan, talian subline tidak lagi disediakan untuk pelan Ultra Postpaid atau Ultra Global. Untuk melanggan subline, memang digalakkan untuk beralih ke Ultra Family lah, di mana ia memberi lebih banyak nilai sekiranya anda melanggan subline. Dan sekiranya anda memerlukan lebih banyak kuota roaming bagi Ultra Family ataupun Ultra Global, boleh membeli PAS roaming tambahan dengan harga rendah RM15 setiap hari. Maklumat lanjut boleh pergi ke laman web T-Mobile, ya. Semua pelan prasabayar
disertakan dengan panggilan tanpa had untuk nombor standard rangkaian tempatan di Malaysia. Dan panggilan tu akan dikena bayaran lah semasa anda membuat panggilan di luar negara ya. Ini penting untuk anda tahulah. Hotspot tu juga disediakan secara standard. Dia akan tarik daripada kuota 500GB ataupun 1000GB tu ya. Perkhidmatan Ultra Security Pro sebenarnya juga disediakan lah bagi semua pelanggan postpaid ya. Dan juga pelanggan family lah. Dia boleh diaktifkan dengan harga RM5 setiap bulan sebagai add-on lah. Tawaran percubaan 3 bulan diberi untuk semua pelanggan Pasarbayar Ultra. Ultra Security Pro ni sebenarnya membeli lebih banyak fungsi seperti perlindungan identiti, keselamatan peranti dan juga insurans cyber, perlindungan sehingga RM500 setiap tahun lah dekat sini. Jika anda tak aktifkan Auto Security Pro ni, maka anda akan dapat Auto Security secara standard lah dekat sini. Ia akan menghalang panggilan scam ataupun spam website atau menghalang akses ke laman yang berbahaya lah dekat sini. Sekiranya anda perlukan akses rangkaian priority, maka U-Mobile telah memperkenalkan ciri baru iaitu Ultra 5G Priority. Ultra 5G Priority, seperti yang saya cakap tadi, membenarkan anda untuk mendapatkan priority lebih tinggi untuk akses 5G rangkaian U-Mobile Ultra 5G. Ia akan memberi pengalaman internet yang lebih lancar untuk kawasan yang mempunyai permintaan tinggi seperti stadium ataupun pusat pengangkutan awal lah. Untuk Ultra 5G Priority ni, dia merupakan fungsi terbaru di mana U-Mobile merupakan telco pertama yang melancarkannya ya. Di mana ia menggunakan fungsi 5G SA untuk memberi priority yang lebih tinggi dengan menggunakan fungsi network slicing lah. Sekiranya anda mengaktifkan Pulse Ultra 5G Priority untuk kawasan yang sesat lah kan. Yang merupakan satu fungsi di mana perbezaan tu adalah anda boleh guna internet dengan lancar ataupun tak boleh guna internet langsung sekiranya anda tak aktifkan lah. Anda perlukan peranti yang sokong 5G SA untuk menggunakan perkhidmatan ini, kad SIM 5G suci dan juga berada di kawasan rangkaian 5G lah. Sebab ini kan fungsi 5G. Untuk pengetahuan, Ultra Postpaid 45 disediakan dengan satu pas 3 jam Ultra 5G Priority. Untuk Ultra Postpaid 68 tu dia disediakan dengan 2 pas. Ultra Global 98 pula dia disediakan dengan 3 pas. Manakala Ultra Family disediakan dengan 12 pas ya. 3 pas setiap talian. Dan pas tu adalah pas 3 jam. Sekiranya anda dah habis guna pas yang disediakan, anda boleh aktifkan fungsi ini dengan harga RM2 1 jam ataupun RM5 3 jam ya. Sekiranya anda dah aktifkan pas Ultra 5G Priority, maka network status tu dia akan tunjuk UN Ultra 5G Priority ya. Sekiranya anda tak aktifkan pas tersebut, network status tu adalah UN Ultra 5G. Ultra 5G Priority hanya memberi akses priority yang lebih tinggi lah. Dan kuota yang digunakan adalah daripada pas bulanan anda ya. Dia tak beri data yang lebih banyak untuk guna. Jika ada data pun, dia akan tarik daripada kuota bulanan anda. Dia tak bagi kuota pun. Dia lebih kepada memberi akses internet yang lancar di kawasan yang sesak. Dan ini sahajalah untuk video kali ini. Jika anda nak tengok prepaid tu, boleh tengok video yang satu lagi lah. Sebelum saya tamatkan video ini, sekiranya anda belum subscribe channel saya, subscribe lah bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!